Hai, Assalamualaikum. Saya Tutu Mira. So, hari ni kita nak buat soalan matematik tingkatan berapa? Jangan skip video ni. Jom, terus kita jawab soalan ni. Jadual 1 menunjukkan maklumat tentang set. Kalau kita refer kepada set semester, X sama dengan atau lebih kurang daripada 20. Jadi, adik-adik just listkan balik 1 sampai 20. Okey, sebab ada sama dengan, so 20 akan termasuk lah. Okey, kalau tak ada sama dengan, just kurang daripada 20, so dia akan masuk sampai 19 sahaja. Okey, so kalau kita tengok seterusnya dekat sini, apa set A kita? Faktor bagi 15. So, kita rujuk balik kepada set semester kita. Dalam 1 sampai 20, apakah faktor bagi 15? So, which is 1, 3, 5 dan 15. Okey, so kalau kita tengok set B kita, set B ialah gandaan 6 yang kurang daripada 20. Gandaan 6 means sifar 6 lah. 6, 12, 18. So, kita dah habis senaraikan unsur-unsur dalam set semester, set A dan set B. Kita pergi seterusnya dalam ruang jawapan, wakilkan hubungan antara set-set yang diberi. Okey, so kita akan lukislah anak-anak dia dulu tahu, adik-adik. Kita lukis set A dan set B dulu. Unsur-unsur dia mesti ada dot dan mesti dalam shape bulat. Okey, so bila kita dah settlekan anak-anak dia, which is set A dan set B, jom kita masukkan unsur-unsur yang selebihnya daripada set semester kita. Maksudnya selain daripada set A dan set B, ini adalah unsur-unsur tersebut. Jadi jangan lupa guna bentuk segi empat tepat. Dah siap adik-adik? Sangat senang kan? Selamat mencuba!